Ha geng, korang tahu tak Jabatan Kebajikan Masyarakat atau JKM ada aplikasi MyIBJKM khas untuk mangsa bencana dan ini sangat penting terutama semasa monsun timur laut. Bila hujan lebat atau banjir melanda kawasan anda, aplikasi ini boleh menjadi penyelamat dengan daftar mangsa, pantau BPS dan minta bantuan dengan lebih cepat. MyIBJKM atau My Info Bencana JKM merupakan aplikasi rasmi daripada JKM untuk pengurusan bangsa bencana melibatkan sebelum, semasa dan selepas bencana. Aplikasi ini membenarkan pendaftaran kendiri oleh Ketua Isi Rumah KIR dan semua ahli keluarga. Jadi, data mangsa sentiasa dikemaskini dan terkini. Tapi, bagaimana ia berfungsi ketika bencana? Apabila berlaku banjir atau bencana lain, korang boleh daftar masuk ke Pusat Pemindahan Sementara PPS melalui aplikasi ini tanpa perlu menunggu atau beratur untuk suatu tempoh masa. Kemudian, selepas bencana reda, korang boleh daftar keluar PPS dari aplikasi juga. Senang dan efisien, bukan? MyIBJKM juga akan menunjukkan lokasi PPS terdekat berdasarkan lokasi korang dan ini sangat-sangat membantu semasa kecemasan. Daripada maklumat atau data berdaftar yang dikumpulkan, contohnya jumlah ahli keluarga dan identiti mangsa akan digunakan oleh JKM dan agensi kerajaan lain seperti NADMA untuk merancang agihan bantuan. Di samping itu, aplikasi ini turut memudahkan penyaluran bantuan wang ihsan BWI dengan data yang tepat. Agihan bantuan meliputi makanan, kaunseling, sokongan lain menjadi lebih efisien. Risau data peribadi disalahguna? Jangan risau kerana semua data yang dimasukkan dan dikumpul juga dengan persetujuan pengguna. Dalam erti kata lain, data peribadi seperti nama, nombor kad pengenalan mangsa dan ahli keluarga disimpan dengan selamat. Pengguna aplikasi juga boleh semak kemaskini atau tarik balik maklumat jika perlu. Ingat, ini sangat penting supaya data sentiasa relevan dan betul. Untuk maklumat korang juga, JKM juga telah melaksanakan MyIBJKM secara berperingkat sejak 2023. NADMA dan JKM juga telah mengadakan simulasi PPS beserta kempen pendaftaran awal melalui aplikasi ini di beberapa negeri. Ini menunjukkan komitmen serius kerajaan untuk guna teknologi dalam pengurusan bencana. Jadi, bila cuaca mulai tak menentu atau berlaku bencana di sekeliling korang, jangan panik, okey? Muat turun siap-siap MyIBJKM. Lengkapkan maklumat diri dan keluarga dan sediakan diri korang awal-awal. Dengan aplikasi ini, korang bukan sahaja membantu JKM pantau mangsa dengan cepat, tetapi boleh percepatkan agihan bantuan seperti BW sampai tepat kepada yang memerlukan. Paling penting adalah selamatkan diri, lindungi keluarga dan semoga Allah melindungi kita semua dan negeri Johor yang tercinta. Maju Johor, agenda kita.